Raya guys. Bergerak menuju ke Surau Al-Jannah. Siapa tu? Semak. Air. Assalamualaikum, Mak Raya. Assalamualaikum. Ha? Jadi yang muda sekali. Ha? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Mana cucu? Cucu dah besar. Cucu dah besar. Ayah. Oh ya. Cium tangan aku ya, sepak ya. Cik Roy, aku tak tahu hutang baju Melayu ni tadi. Aku dah nak pakai ya. Oh, dia memang ramah. Dia tu memang ramah tu. Dia dah borak dah. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, dah balik dah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Ya, bang. Kau ni? Sihat dia? Alhamdulillah sihat. Ha? Selamat Hari Raya cikgu. Oh, hampir sama warna. Hampir sama warna. Boleh tahan lah. Oh, boleh tahan apa khabar? Raya. Baik. Wah. Ni macam pakat dengan family-nya. Mana? Kau sama. Ada sama mana? Dah sama ke? Sama tu. Raya, mak saya batin. Ha? Mak saya batin. Itu puasa dah penuh kan? Okey. Sama ya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Kau berapa orang Long? Ha? Anak berapa? Dua. Ni yang sulung. Ni yang sulung? Oh. Mana yang nombor dua? Nak kereta dengan mak. Oh, okey. Assalamualaikum. Selamat Hari
Raya Mak Zain Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Mak Zain Batin. Silakan. Sila. Ha. Selamat Hari Mak Mak Zain Batin bang. Okey. Sila. Ini nombor apa? Munam. Asal kau tak ikut warna yang kau? Cuba kau cakap. Selamat Raya. Hai. Selamat Hari Raya. Mak Zain Batin. Mana ayah? Ayah mana ayah? Selamat. Ada. Ayah. Kerja bang. Selamat Raya Mak Zain Batin. Semoga sihat naknya. Okey. Nuril, pimpin mak tu. Assalamualaikum. Apa khabar? Berapa orang nak? Tiga. Ni yang besar. Tak mau salam ke? Salam dulu. Masuk. Assalamualaikum. Ni menantu ke anak? Anak menantu. Okey, sila. Selamat Hari. Oh, biru cantik. Oh, bravo. Mak Zain Batin. Bravo. Handsome. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Siap Mari tau. Sila. Airnya sampai. Sila. Tu. Apan belakang tu. Assalamualaikum. Tengok rupa macam kenal. Tapi ni mesti anak Zul. Zul. Agak dah mesti anak Zul punya. Nantu. Okey sila. Ayam mana? Okey. Kau siap Mari tau. Allahu Akbar walillahil. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Mak Zain Batin. Jom masuk. Alamak, motor besar mana? Motor mana? 750 mana? Nak pakai. Nak pakai. Nak hantar ni motor. Selamat Hari Raya Mak Zain Batin. La ilaha illallah wallahu akbar. Nasib baik kau tinggi. Silakan. Apa khabar? Ui, makin handsome pesyarah ni. Doktor. Alhamdulillah. Dah selesai Dah selesai Alhamdulillah. InsyaAllah lagi sikit. Agak sikit lagi. Sayang. Alamak sayang. Okey. Selamat Hari Mak Zain Batin Sama-sama kita Sila. Dah ready ya? InsyaAllah. Ready tak ready kena ada pula. Kita try sekali. Aku nikah. Kau jawab sekarang. Yang tu belum ready. Selamat Hari Raya Mak Zain Batin Baik. Selamat Hari Mana rumah kau? Baju sama. Alamak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Adik. Masuk. Luruskan sof, rapat-rapatkan sof, gunakan sof di hadapan. Temukan tumit dengan gadiskan. Mana seorang lagi? Dalam kereta. Dalam kereta kan? Siapa yang ada telefon bimbit untuk matikan unit telefon bimbit, semuanya dirahsiakan. Allahu Akbar. Jangan lambat.
Macam sebelah ni siapa? Siapa? Sebelah ni siapa? Sebelah ni siapa? Lagi orang kampung. Siapa dia? Orang kampung. Kau belajar Ya betul. Boleh jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak sini bukan tu. Ni anak siapa? Anak saya lah. Allah. Yang tu. Dia dengar tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الذي وهب للمسلمين عيد الفطر Imam Muslim. Khatib juga berpesan kepada sidang jemaah sekalian, di dalam keseronokan kita menyambut Aidil Fitri ini, Allahumma 'alal arba'atil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladhina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'diluna Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zahid Sofia, serta Tuan Yang Terutama Tuan Seri Serja Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah binti Abdul Rahman. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi beraja sebagai tunggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar Ya Alim, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami dan kampung kami. Jadikanlah rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana, bahaya, penyalahgunaan dadah dan wabak penyakit. Ya Allah, perihalakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Sempoi. Salam alaika ya Habib, salam alaika. Makan. Salawatullah alaika. Dik, makan lu. Ha? Kau masak? Jom lah. Makan lu. Makan lu sikit, rasa. Rasa jama-jama. Tu nak jama-jama lu. Rasa sikit. Banyak tu bang, tak habis yang. Rasa dulu, rasa je. Boleh, ambil je. Rasa dulu. Ada makan sikit lah. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila makan lu. Ha. Dah rasa dah? Dah rasa okey. Have a drink. Ha? Kurang sikit. Why? Nak jadi dia makan dah. Rasa dulu sikit. Boleh taste. Kau dari mana? Saya mahal di sini. Habis tu Ni nak buat duduk sini. aku pula rasa dulu. Tu budak-budak tu. Boleh rasa je. Rasa dulu kan. Pisang. Ha? Pisang. Oh. Jom. Sila. Patah dua kata. Selamat Hari Raya. Itu. PPA. Amin. Sepatah dua kata. Selamat Hari Raya Mak Abzul Kawatin. Terbaik. Sama baju ayam tu Sepatah dua kata.
Sepatah. Selamat Raya. Maaf saya batin. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Minta maaf abang. Bukan personal ni, umum. Selamat Raya. Maaf saya. Selamat Hari Raya. Maaf Zain batin. Boleh jadi blogger. Boleh jadi blogger. Mike Bravo, anything? Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Kosong-kosong masa. Macam Bangla lah. Aku apa pun dia sama Bangla. Kata kau tidak nak musik. Bang, mak ayah bang. Mak ayah. Woi. Dahsyat. Semua dah motor besar je. Bukan makin kecil motor. Alif. Makin besar motor. Dia ada 2 biji. Tak tahu yang kita kira dah lagi. Itulah. Silakan. Makan bismillah. Oi, nampak ah. Punya baik si isteri nampak menghadap suami. Kau nampak? Nampak? Oh, baik. Wah, terbaik. Boleh. Cik Arif. Ya saya. Ucapan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin. Okey, baik. Orang muda. Sedikit ucapan selamat Hari Raya. Engkau dulu. Orang muda, cakap je. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf saya batin kepada seluruh warga kampung Dusun Datuk Hidin. Oh, baik. Kau macam ayah kau lah. Bang, bangun. Ucapan kepada rakyat jelata KTLK. Belum. Ini yang mahal. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua warga KTLK. Maaf zahir dan batin. Oh, cikgu. Kakak pun demi nada kan. Pak Imam, siam dah tengok dekat situ makan. Alamak, imam kita. Siang imam kita. Aduh. Imam tapi imam senang hati lah. Talib. Woi, Talib. Kau tengok imam lah. Dah dua alah, dah mengajuk dah imam. Aduh. Kacau betul lah. Apa dia? Balik tak apa Tadi kena tunjuk apa tadi tu. Dia datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sedikit ucapan Bilal untuk kita punya warga KTLK sempena Hari Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya bagi pihak warga kampung tersusun Datuk Hidin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga kampung tersusun ini. Semoga hubungan kita ini bertambah akhwal dari semasa ke semasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terbaik. Assalamualaikum. Kak, ucapan selamat Hari Raya kepada warga. Boleh tak Datuk? Ucap. Cepat. Kita tak dapat nasi dapur. Keluarga tak dapat nasi dapur. Selamat Hari Raya. Dagang tak dapat, boleh tak? Terbaik. Boleh tak nak klaim? Boleh tak nak klaim nasi dagang? Tak dapat. Ucapan selamat Hari Raya kepada warga KTLK. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Main orang nak pincin ni. Rumah. Datang rumah lah. Datang rumah. Nantu. Oh, baik. Duduk dah. Nantu mana? Oh, ya. Cik Sadruddin. Oh, ya. Ucapan satu. Nak lempang ke sekarang? Bukan. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya. Jom, rasa Din. Ya. Gus, okey Gus. Tak selera. Tak selera tu Gus. Dia makan